Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Hari ini kita akan bercakap tentang jenis-jenis sel darah putih atau white blood cells yang sering dilaporkan dalam ujian full blood count. Sel darah putih ialah sebahagian daripada sistem pertahanan badan yang membantu melawan jangkitan, mengawal keradangan dan memastikan keseimbangan sistem imun kita terjaga. Dalam laporan darah, jumlah keseluruhan sel darah putih biasanya dipecahkan kepada beberapa jenis utama. Setiap satu ada fungsi yang berbeza. Jenis yang paling banyak dalam kalangan orang dewasa ialah neutrofil. Neutrofil bertindak cepat apabila ada jangkitan bakteria. Jika seseorang mengalami demam, radang tekak, jangkitan kulit atau jangkitan paru-paru, bacaan neutrofil boleh meningkat sebagai tindak balas semula jadi badan. Dalam sesetengah keadaan, neutrofil juga boleh turun sedikit, contohnya selepas jangkitan virus atau kesan sementara ubat tertentu. Seterusnya ialah limfosit. Limfosit lebih berkait dengan jangkitan virus dan juga pembentukan imuniti jangka panjang. Bila badan berhadapan dengan virus, bacaan limfosit boleh meningkat. Dalam kebanyakan keadaan biasa seperti selesma, perubahan ini adalah sementara dan akan kembali stabil apabila keadaan pulih. Monosit pula berfungsi sebagai sel pembersih. Ia membantu menelan dan membersihkan sisa sel yang rosak serta kuman yang telah dimusnahkan. Peningkatan ringan monosit kadang-kadang dilihat ketika fasa pemulihan selepas jangkitan. Eosinofil biasanya dikaitkan dengan alahan, asma dan jangkitan parasit seperti cacing. Di negara kita, bacaan eosinofil yang sedikit tinggi bukan sesuatu yang luar biasa, terutamanya dalam kalangan individu yang mempunyai sejarah alahan. Basofil adalah yang paling sedikit jumlahnya. Ia juga terlibat dalam tindak balas alahan dan proses keradangan tertentu, tetapi perubahan pada basofil jarang memberi implikasi besar secara bersendirian. Apabila kita melihat laporan darah, penting untuk difahami bahawa setiap nombor perlu dinilai bersama keadaan klinikal seseorang. Bacaan yang sedikit tinggi atau sedikit rendah tidak semestinya membawa makna penyakit yang serius. Tubuh manusia sentiasa bertindak balas terhadap persekitaran, jangkitan, tekanan dan pelbagai faktor lain. Sebagai doktor, kami tidak menilai satu jenis sel secara terasing. Kami melihat corak keseluruhan. Kami mengambil kira simptom, sejarah perubatan, ubat-ubatan yang diambil dan juga perubahan dari masa ke masa. Trend bacaan selalunya lebih bermakna daripada satu keputusan tunggal. Perkara utama yang saya ingin tekankan ialah keputusan ujian darah adalah satu isyarat. Ia membantu kita memahami apa yang sedang berlaku dalam badan. Diagnosis dibuat melalui gabungan pemeriksaan klinikal, sejarah pesakit dan jika perlu ujian tambahan. Dengan memahami fungsi asas setiap jenis sel darah putih, kita boleh melihat keputusan darah dengan lebih jelas dan lebih berasas. Neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil dan basofil masing-masing memainkan peranan yang tersusun dalam sistem pertahanan badan. Ambil satu mesej mudah hari ini. Perubahan ringan dalam jenis sel darah putih selalunya mencerminkan tindak balas normal badan dan keputusan darah perlu difahami dalam konteks keseluruhan kesihatan anda. Jika ada sebarang keraguan tentang keputusan anda, bincangkan dengan doktor yang merawat supaya penjelasan dapat diberikan berdasarkan keadaan anda sendiri.